Jenazah 3 beranak yang maut dalam kemalangan melibatkan lori Jabatan Imigresen Malaysia di Ibu Negara selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Air Hitam Labu pada Rabu malam. Jenazah Syed Muhammad Firdaus Syed Yahya bersama 2 anak perempuannya Siti Nur Sazlin dan Siti Darwishah Auni dikebumikan dalam satu liang lahat pada 11 malam. Jenazah pesara tentera bersama 2 anaknya selesai menjalani bedah siasat di Perubatan Forensik Negara Hospital Kuala Lumpur dan solat jenazah di Masjid Jamiul Ihsan Jalan Pahang sebelum dibawa ke Perak untuk dikebumikan. Kira-kira 300 penduduk kampung dan kenalan hadir menunggu sehingga selesai proses pengebumian sebagai tanda penghormatan terakhir. Mereka maut selepas dirempuh lori Black Maria Jabatan Imigresen di Jalan Sultan Ismail kira-kira 1 pagi Rabu. Isteri pesara tentera berkenaan Nur Hayati Razali yang cedera dalam kejadian berkenaan sedang dirawat di unit rawatan rapi Hospital Kuala Lumpur. Kemalangan dipercayai berlaku apabila lori tanpa muatan yang sedang dalam perjalanan menuju ke Chowkit bagi operasi pendatang tanpa izin itu dipandu masuk ke persimpangan ketika lampu isyarat berwarna merah dengan lampu suar serta siren diaktifkan. Kenderaan tugas rasmi itu kemudiannya bertembung dengan sebuah kereta Proton Saga yang bergerak lurus ketika lampu isyarat hijau menyebabkan lori berkenaan hilang kawalan lalu terbabas dan merempuh kesemua mangsa serta sebuah kereta Innoco Metrik. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987.